Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan saya bicarakan adalah mengingati mati sebagai motivasi hidup. Dalam kesibukan mengejar kemewahan dan kenikmatan dunia, seringkali kita terlupa bahawa kehidupan ini hanyalah sementara. Kematian adalah sesuatu yang pasti, namun sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Hakikatnya, mengingati mati bukan sahaja suatu ibadah, tetapi pandang hidup yang lebih bermakna dan seimbang. Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran yang bermaksud, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kami. Maka sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah percaya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Al-Imran ayat 180. Ayat ini membawa mesej yang mendalam dalam mengingatkan kita kenikmatan dunia hanyalah sementara dan tidak sepatutnya melalaikan kita daripada persiapan menuju akhirat. Dengan mengingati mati, kita dapat menilai kembali tujuan hidup dan memanfaatkan masa yang ada untuk kebaikan. Persoalannya, kenapa kita perlu mengingati mati? Untuk memastikan matlamat mengingati mati itu tercapai, terdapat beberapa perkara utama. Di antaranya, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, mengisafi hakikat kehidupan, menghapuskan rasa tamak dan dengki, meningkatkan kesedaran terhadap amanah. Dalam kehidupan seharian, kita sering diamanahkan dengan pelbagai tanggungjawab, sama ada sebagai pemimpin, pekerja ataupun ahli keluarga. Mati akan membuatkan kita lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah, kerana kita tahu semuanya akan dipersoalkan di akhirat kelak. Selain itu, terdapat pelbagai cara untuk seorang itu menikmati dan kehidupan seharian. Antaranya adalah menziarahi kubur, beramal soleh, berhenti daripada melakukan perbuatan maksiat, dan merenungi Al-Quran dan hadis. Pengakhirannya, pesanan untuk kita bersama, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.